Saya terangkan diabetes dengan cara paling mudah. Bayangkan badan anda macam sistem jalan raya. Gula dalam darah adalah kereta dan insulin adalah sistem kawalan trafik. Dalam badan yang sihat, trafik lancar, gula boleh masuk ke dalam sel untuk jadi tenaga. Tetapi dalam diabetes, sistem ini terganggu. Trafik jadi sesak. Signal kurang responsif. Akibatnya, gula tak dapat masuk ke dalam sel dan berkumpul dalam darah. Sebab itu gula jadi tinggi. Badan lama-lama jadi jam untuk organ atau sistem kesihatan kita. Apa yang kita nak buat bukan sekadar turunkan gula, tapi lancarkan semula sistem ini. Pendekatan seperti dalam Gamogen membantu ke arah itu. Kurangkan inflamasi, tingkatkan sensitiviti insulin dan lindungi sel supaya sistem kekal berfungsi. Siapa patut ambil Gamogen? Golongan umur 30-an dengan risiko prediabetes di mana HbA1c 5.7 hingga 64%. Diabetes terkawal yang mahu maintain keluarga dengan sejarah diabetes. Tapi jika diabetes tidak terkawal di mana HbA1c lebih 9%, ambil Zaniplas dulu. Mula awal, lagi cepat prepare, lagi baik. Komen cegah diabetes. Saya DM panduan 30 hari reset metabolisme. Share pada adik-beradik dalam 30-an. Kita patahkan kitaran diabetes dalam keluarga.